Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kerana menonton video pada hari ini. Dan hari ini kita akan jalankan sesi Q&A Game Week ke-29. Baik sahabat-sahabat, seperti sahabat lihat di hadapan sahabat-sahabat ada petikan berkaitan dengan komen Maresca selepas sahaja perlawanan di antara Chelsea dan Leicester berakhir, yang mana dia mengatakan bahawa Palmer tidak berlatih pada hari sebelumnya. Jadi sahabat-sahabat yang telah mengkapitankan Palmer, saya tumpang simpati. Sebab dalam PC pada hari Jumaat, langsung dia tak cakap Palmer tidak berlatih pada hari sebelumnya, maksudnya pada hari Jumaat lah sahabat. Jadi kalau kita tahu, confirm kalau sahabat-sahabat bus fantasi yang engage, tapi yang selalu edit team, kalau tahulah dia tak training, mungkin kita tidak akan mengambil risiko untuk mengkapitankan Palmer. Kenapa saya cakap kita? Sebab hamba pun antara yang mengkapitankan Cole Palmer dia tak masuk penalti tu bisa sahabat. Jadi saya dapatkan info ni daripada X, yang mana Maresca mengakui dia tak berapa cergas, dia tak sihat. Jadi mungkin dilema bagi sahabat-sahabat sama ada game week ni ingin menjual ataupun tidak Cole Palmer. Jadi tanpa berlengah masa, mari kita teruskan dengan segmen Q&A. Soalan yang pertama, asal content creator banyak nak beli Haaland game week ni? Yang pertama sahabat, sebab calon captain biasa kita ambil yang premium kan. Jadi macam default awal musim, kalau kita tak captainkan Salah, kita akan captainkan Erling Haaland. Dan kebetulan game week ke-29, blank game week ke-29, Haaland akan bermain di Etihad, main di laman sendiri menentang Brighton. Itu pandangan mereka lah untuk captainkan Haaland adalah antara calon captain yang paling berkaliber untuk game week ke-29. Jadi kalau sahabat tengok video-video content creator luar negara dan juga Twitter, kebanyakan bukan semua, kebanyakan akan mencalonkan Erling Haaland sebagai captain. Tapi selepas saya lihat lawanan Brighton sejak mereka dibelasah 0-7 oleh Forest, terdapat sedikit peningkatan lah sahabat. Jadi saya rasalah pandangan peribadi, game tersebut bukan belasahan, maksudnya betul Allah Rabbi, bukannya City akan membelasah macam Forest buat 0-7. Saya rasa mungkin kalau menang pun 2-1, 3-1 sahabat. Bukan maksudnya bukan kenduri gol lah sahabat. Jadi persoalannya adakah ketiga-tiga gol tersebut Haaland yang akan jaringkan. Jadi bergantung kepada sahabat. Soalan seterusnya, saya ada Dango tapi ada 9 pemain je. Jual Dango ke atau jual pemain yang tak ada game? Jadi kita tahu sekarang Dango minit permainan dia telah pun diganggu oleh Evan Nilsson. Jadi mungkin sahabat kita ni dia ada Dango, dan game week ke-29, blank game week ni dia ada 9 saja pemain untuk diturunkan. Mungkin yang lain tu mungkin aset Palace dan juga mungkin dia tak nak jual aset Liverpool. Jadi ditanya sama ada nak jual Dango. Biasa dapat bila blank game week, kita takkan jual pemain yang ada jadual kawanan. Kalau boleh kita cari pemain yang Allahu Rabbi, yang tidak bermain pada game tersebut untuk dikorbankan, untuk dijual lah. Jadi pandangan saya macam kes sahabat, terpulang kepada sahabat mementingkan kualiti ataupun kuantiti. Jadi sahabat kalau pentingkan kualiti, mungkin boleh jual Dango dan membeli Kluivert sebagai contoh. Ataupun kalau sahabat ada lagi, beli Allahu Rabbi midfield City, Savio ataupun Doku, bahaya sahabat. Savio nampak minit permainan dia terjamin. Antara itu sebagai contoh sahabat. Sahabat bergantung kepada corak pengurusan sahabat.
sama ada sahabat pentingkan kualiti ataupun kuantiti. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya, Bruno boleh beli tak bang? Ini antara calon midfield dalam draft-draft free hit content creator. Mereka membawa masuk Bruno, Allah Rabbi minta maaf, untuk menggantikan posisi Cole Palmer bagi free hit blank game week ke-29. Itu pandangan mereka lah. Mereka bawa masuk, tak silap saya, pertama si Kluivert, yang saya nampak Kluivert. Lepas tu Allah Rabbi, Bruno Fernandes. Lepas tu Savio. Yang keempat tak ingat saya sahabat. Yang keempat Allah Rabbi, lupa pula. Tapi antaranya ialah Bruno Fernandes. Kalau sahabat nak bawa masuk, bolehlah disokong juga pandangan content creator dan juga expert luar negara yang saya lihat di Twitter lah. Saya tengok-tengok apa draft Allah Rabbi blank game week ke-29 free hit, mereka ada bawa masuk Bruno Fernandes. Tapi persoalannya, kalau sahabat tidak free hit pada game week ke-29, contoh sahabat jual Cole Palmer dan sahabat beli Bruno Fernandes, game week ni mungkin sedap sahabat, Leicester away. Tapi game week hadapan bertemu Nottingham Forest di laman lawan. Jadi terserah kepada sahabat untuk one week atau satu game week fund saja, ataupun nanti game week ke-30 sahabat jual dan beli. Allah Rabbi, perancang yang lain lah. Itu pandangan saya. Boleh dibeli sahabat. Soalan seterusnya, Captain Wood macam boleh pergi tak? Dia nak Captain Chris Wood. Baik, pandangan saya, kalau sahabat tak baru masuk Erling Haaland, bagi contoh, sahabat tak nak menjual aset Palace, aset Newcastle bagi menghadapi double game week ke-32, jadi sahabat akan bermain tanpa Haaland, dan sahabat juga tak nak jual sama ada Cole Palmer ataupun Allah Rabbi Muhammad Salah. Jadi pandangan saya, Allah Rabbi, bolehlah sahabat captainkan Chris Wood. Cuma saya berfikir sejenak, kenapa terdiam seketika lawanan tersebut ialah di laman lawan sahabat. Di kebanyakan kita mungkin ada Wood dan juga Allah Rabbi Kluivert bermain di laman sendiri menentang Brentford home. Jadi bagi saya boleh sahabat captainkan Chris Wood, sebab dia penalty taker dan bermain hampir 90 minit sebelum ditukarkan dengan penyerang Awuni biasanya. Tapi kalau biasa saya tengok tactical Nuno, jika Wood tak dibawa keluar, tu maksudnya game tu tight lagi, belum dapat gol. Dia akan masukkan double up Chris Wood dan Awuni. Jadi bolehlah. Kadang saya, kalau sahabat tak bawa masuk Erling Haaland, boleh captainkan Chris Wood. Itu pandangan saya. Soalan seterusnya, Assalamualaikum tuan, Mamush jual ke simpan? Allah Rabbi. Pertama sekali siapa yang ikut live TikTok Rakan FPL, saya dah katakan antara calon yang boleh dibawa masuk daripada City lah Mamush. Tapi kalau ada dana, bolehlah sahabat bawa masuk Erling Haaland. Dan saya dapat info tu lebih kurang 2 ke 3 minit sebelum deadline. Masa tu saya dah end live. Saya dapat info yang mana Mamush diletakkan di bangku simpanan. Terus saya letak di FB untuk tunjukkan sahabat-sahabat. Jadi siapa yang sempat tengok, Allah Rabbi, saya punya post tersebut mungkin dapat berbuat sesuatu, tapi yang tidak sempat, saya mohon maaf. Sebab minit-minit akhir saya buka channel Let's Talk FPL dan dia mengatakan dia dapat info yang sahih
Amus letakkan di bangku simpanan. Mungkin disebabkan Allah Rabbi, mereka main tengah hari sahabat, masa kewangan Siti tersebut. Faktor puasa mungkin juga. Tapi Kusamaf tu orang kata Islam juga, tapi bermain mungkin pertahanan pertahanan kurang ada speeding pun. Jadi soalan sahabat, simpan ke jual, cadangan saya, saranan saya ialah simpan sahabat. Simpan sahabat. Kita kalau boleh game week blank ni, pemain yang ada jadual perlawanan, walaupun susah, walaupun keras jadual perlawanan, kita simpan sahabat. Itu pandangan sahaja. Soalan seterusnya, Raul ke Evan Nilsson? Raul atau Evan Nilsson? Raul menentang Spurs home dan Evan Nilsson menentang Brentford home. Jadi macam ni sahabat, kalau sahabat tidak merancang untuk wildcard game week ke-30, saya cadang pergi ke Evan Nilsson. Evan Nilsson, ya. Sebab Evan Nilsson akan menentang Ipswich di laman sendiri pada game week ke-30. Dan silap saya Fulham jap saya cek. Fulham game week ke-30, Fulham akan menentang The Gunners sahabat. Jadi jadual keras. Jadi mungkin sahabat boleh kata game week ni Raul menentang pertahanan ketum Spurs dan Brentford akan menghadapi Evan Nilsson. Jadi dua-dua boleh tahan ketum, tahanan. Jadi kalau saya diberi pilihan, saya akan membeli Evan Nilsson sahabat, sebab dua perlawanan menentang pertahanan yang marahin dari segi stats pertahanan. Jadi jawapan saya Evan Nilsson. Soalan seterusnya, Foden macam mana nak buat? Macam ni dah macam menu nak masak puasa macam mana nak buat? Okey, sahabat, Foden. Macam saya kata tadi, bila blank game week, dalam blank game week, seboleh-bolehnya pemain yang ada jadual perlawanan, kita tidak buat apa-apa lah. Maksudnya don't buy, don't sell. Kita simpan saja, kita mainkan. Cuma dari segi taktikal baharu Pep banyak menggunakan pemain sayap kiri dan kanan, si Doku dan juga Allah Rabbi, si Savio, untuk membuat assist kepada Erling Haaland. Jadi shooting pun daripada mereka. Jadi Foden ni lebih kepada pemain kreatif sahabat. Jadi kalau sahabat nak mengulangkan mata serangan, saya tak pasti. Jawapan saya kekalkan sahabat, kekalkan mainkan. Untuk dapatkan return tu saya tak pasti sahabat. Mudah-mudahan Savio dimainkan sebelah kiri, jadi Foden akan dapat main sayap kanan. Bila sayap kanan, dia boleh cut in dan dia buat shooting lah. Mudah-mudahan Pep membuat taktikal. Biasa lawan tim besar-besar, tim yang sedang form, Pep akan buat macam tu lah. Doku biasa game-game mudah. Dengan harapan sahabat, dengan harapan. Tapi jawapan saya, mainkan, kekalkan, jangan jual. Don't buy, don't sell Foden. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya, Palmer Hudson-Odoi. Palmer ke Hudson-Odoi, dia ada tanda apa tu? Tajam tu sahabat. Palmer ke Hudson-Odoi, Mateta ke Haaland. On tak on? Palmer ke Hudson-Odoi dan Mateta ke Erling Haaland. Mateta ke Erling Haaland saya setuju, sebab Mateta tak ada jadual perlawanan. Palmer dia ada jadual perlawanan, tapi saya faham ni mungkin disebabkan dana untuk beli Haaland kan mahal ya. Mungkin dia terpaksa korbankan. Dia tak nak korbankan Salah, mungkin dia nak korbankan Cole Palmer untuk dapatkan Allah Rabbi Erling Haaland. Ya, Hudson-Odoi ni macam menijut sebab kalau nak ambil, kalau ada dana sikit lah, saya cadangkan Gibbs White daripada Asset Nottingham Forest.
dia lebih versatile dan bermain penuh 90 minit. Macam Hudson Odoi dan Elanga, dia ikut pada mood si Nuno lah sahabat. Kadang-kadang Nuno bawa keluar Hudson Odoi awal, kadang-kadang Elanga yang akan ditukarkan awal. Jadi yang terjamin selalu ialah deep swipe. Jadi kalau dah tak ada sangat, boleh lah sahabat beli Hudson Odoi. Sebab apa? Kita nak dapatkan Erling Haaland. Jadi saya setuju dengan pergerakan sahabat, move sahabat Olmo kepada Hudson Odoi dan juga Mateta kepada Erling Haaland. Soalan seterusnya, saya nak kejar rank, gi tips sikit tak bang? Allah Nabi. Masalah sahabat sama dengan saya sahabat. Saya juga sedang ngejar rank. Baik, secara umum dua cadangan expert dan content creator. Pertama, nak kejar rank ialah kapten pembeza. Maksudnya sahabat menongkar arus dari segi kapten. Dan yang kedua, sahabat beli pemain pembeza. Sebagai contoh, kebanyakan orang akan bawa masuk contoh Ola Aina defend Forest. Jadi sahabat tahu defend Forest bukan Ola Aina seorang, dia ada 4. Jadi sahabat ambil yang paling murah. Contoh sahabat ambil Williams. Jadi bila dapat mata clean sheet, Williams pemilikan dia rendah. Bila sahabat clean sheet, mata tu dapat menaikkan ranking sahabat lebih banyak. Itu sebagai contoh pemain pembeza yang sahabat boleh bawa masuk. Jadi dua cara ni dicadangkan oleh content creator dan expert luar negara. Kapten pembeza satu nak jump rank dan juga pemain pembeza. Tapi sahabat kenalah kena berhati-hati, sebab saya dah kena game week lepas, cuba menangkap arus. Saya mengkapitankan Cole Palmer, yang mana saya jangkakan sebabkan ada perlawanan sandwich di antara Southampton tersebut, ialah perlawanan Liga Juara-Juara menentang PSG. Saya jangkakan mungkin Salah akan masuk sebagai sub dan dapat 1 poin. Itu jangkaan saya. Tapi realitinya, walaupun berpuasa, Salah bermain 90 minit. Setiap kali pertukaran saya sangat berharap dia ditukarkan sehinggalah dapat 2 gol. Dia dapat 2 gol terus tutup. Goyang bang, nak tengok kalau dapat hat-trick bagi teruk. Masalahnya Cole Palmer lah, kita kurang bernasib baik bagi pengkapitan. Jadi bila sahabat menongkar arus daripada kapten macam itulah sahabat, cuba nak kejar rank, tapi jika tersilap langkah, semakin ke dalam gaung sahabat pergi. Jadi itu cadangan dua pakar, bukan pendapat saya berkongsi info saja. Kapten pembeza dan juga pemain pembeza. Pembeza ni adalah macam tadilah contoh yang saya berikan. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya, salam bang, berapa minimum pemain kena ada game week ni? Ke nak free hit? Wildcard pun ada lagi ni. Minimum pemain ya. Tak silap saya tak silap saya lah. Hari tu saya dengar ialah 9 pemain, 8 ke 9 pemain, dan dengan hits 9 ke 10 pemain. Ini kalau sahabat hits lah, 9 ke 10 pemain. Tanpa hits 8 ke 9 pemain tanpa hits. Itu minimum yang dikatakan oleh expert. Tak silap saya, FPL Harry kalau sahabat tengok channel YouTuber FPL Harry, dia mengatakan 8 ke 9 pemain except ialah tanpa hits, dan bila dengan hits 9 ke 10 pemain minimum. Sahabat, itu soalan pertama. Ada 3 soalan, nak free hit. Itulah sahabat. Sebagai contoh, sahabat dah hit pun, sahabat dapat 6 ke 7 pemain. Sahabat tengok hit pun 6 ke 7 pemain, termasuk pemain injured dan juga pemain yang tak ada game lah, pemain Newcastle dan Palace. Sahabat dah hit pun dapat 7. Dari
bila situasi macam ni, maksudnya sesuai untuk free hit ataupun sahabat wild card. Sebab soalan-soalan macam ni, kita team dependent, kena tahu tim sahabat dulu, macam mana tim sahabat baru boleh kita tahu nak guna free hit ataupun tidak. Itu sebagai contoh lah. Sampai dah hit pun baru dapat 7 pemain, contoh. Dah hit pun dah 7 pemain, tu pun dah minus 8. 7 pemain dia dapat. Jadi itu sesuai untuk free hit ataupun wild card sahabat. Itu info yang saya dapat, yang saya ada dengar sepanjang minggu ni. Itu pandangan sahaja. Soalan seterusnya, saya ada João Pedro, Wissa dan Isak. Tak nak jual Isak, nak jual Wissa untuk Wood, okey tak? Macam saya cakap tadi, sahabat dah ada pemain yang ada jadual perlawanan. Jadi sahabat nak jual pemain yang dah ada jadual perlawanan, itulah nak jual Isak mungkin lah. Kebanyakan dia terikat dengan team value, masa beli murah, nanti kalau jual game week 30 menentang Brentford di St. James Park tu sangat penting lah. Kalau tak ada Isak, wah berat ni. Jadi kalau sahabat nak beli balik, mungkin ada masalah tu sebab dia tak nak jual Isak lah, saya rasa. Team value macam saya lah, saya beli Isak masih murah. Jadi nak jual Wissa kepada Wood. Wissa pun jadual keras menentang Bournemouth. Jadi sahabat, kalau sahabat termasuk Wissa tadi, sahabat dah ada 9 pemain atau 10, saya setujulah sahabat beli. Saya menyokong juga tindakan sahabat membeli Chris Wood. Kalau sahabat dengan ada Wissa tadi hanya dapat ketengahkan 6 pemain atau 5 pemain sahaja, jadi saya cadang jangan jual Wissa. Mungkin terpaksa korbankan satu game week Isak, dan lebih baik sahabat guna free hit lah. Kalau dah sampai 6 pemain tu dah teruk sangat ni, yang termasuk kecederaan dan juga banyak pemain Newcastle dan juga Crystal Palace. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya, tim mana clean sheet minggu ni tuan? TikTok pun ada orang tanya tim mana clean sheet, predict jadual perlawanan, dah 2 game week ni tak kena, banyak tak kena. Kita apa, saya cuba. Pertama, Nottingham Forest clean sheet menentang Ipswich, itu satu pasukan. Yang kedua, saya tengok jadual perlawanan game week ke-29, Forest 1. Yang kedua, Everton sahabat. Pandangan saya Everton menentang West Ham di Goodison Park. Di Everton satu lagi perlawanan. Dan saya nak cakap Arsenal menentang Chelsea clean sheet. Tapi mungkin sebab bias, saya tim Chelsea, jadi saya pergilah yang dengan yakin Forest dan juga Everton sahabat. Itu jawapan saya, Forest dan Everton. Pandangan sahaja. Soalan seterusnya, salam bro, mainkan Raya ke Sales? Raya ke Sales? Inilah macam tadi ni saya risau ada bias sebagai fan Chelsea. Jadi Raya ke Sales, tapi sebab jawapan saya yakin dengan Forest, jadi saya kata mainkan Matt Sales sahabat. Matt Sales, itu jawapan saya. Kebiasaannya saya memilih pemain yang bermain di laman sendiri, tapi mungkin sebab faktor dua-dua pertahanan ni, di proses saya berfikirlah meletakkan bias sebagai penyokong Chelsea di tepi. Saya memikir dari segi sudut FPL, Forest dan Arsenal adalah dua pertahanan dengan rekod stats terbaik. Liverpool, Arsenal dan Forest musim ni di antara pertahanan elite EPL. Jadi antara dua, saya rasa Sales akan ada buat.
banyak save sebab dia bermain di behind enemy line, di laman lawan. Jadi dua-dua mungkin clean sheet, dia mungkin nak dapat point lebih. Saya rasa ialah sales. Tapi hati-hatilah sahabat ni dengan dilap. Dia ni rajin berlakon dalam kotak. Tapi saya firm dengan jawapan saya memilih Matt Sells. Soalan seterusnya, oh tak ada. Okay sahabat, itu sahaja soalan yang terakhir. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kerana menonton video Q&A pada hari ini. Saya harap dapat membantu serba sedikit sahabat-sahabat. Bukan suruh ikut ni sahabat, bukan suruh ikut jawapan saya ni sebagai pencetus idea. Mungkin ada aset A, saya kata saya bagi jawapan aset A, tapi awak rasa aset B lebih baik. Jadi terpulang kepada sahabat-sahabat, saya hanya mencetuskan idea. Saya harap dapat membantu sahabat-sahabat di luar sana untuk mengatur strategi game week ke-29. Assalamualaikum. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.